Pernah tak rasa hidup ni macam satu perjalanan yang panjang, penuh onak duri? Kadang-kadang kita rasa macam terapung-apung, tak tahu arah mana nak pergi, rasa kosong, rasa takut, macam beban dunia ni berat sangat nak pikul seorang. Dalam kesunyian malam, pernah tak terfikir, siapa yang ada untuk kita? Tapi, percayalah, ada satu kekuatan yang tak pernah goyah, yang sentiasa menanti kita. Dialah Tuhan kita, tempat kita boleh bersandar dan mencari perlindungan, tak kira apa pun badai hidup yang melanda. Ingatlah kata-kata ni dari 2 Samuel bab 22 ayat 2, Tuhan adalah batu kukuh saya, kubu kuat saya, dan penyelamat saya. Ini bukan sekadar ayat, tapi janji Dia yang kekal. Dia sentiasa ada untuk kita, sentiasa. Jadi, bila kita rasa lemah, bila hati kita resah gelisah, ingatlah satu perkara, Tuhan itu batu kukuh kita. Dia kasih kita dengan cinta yang tak terhingga, dan takkan pernah tinggalkan kita sendirian. Dalam Dia, kita jumpa kedamaian sejati, harapan tak pernah padam, dan kasih sayang yang tiada penghujungnya. Percayalah, Dialah segalanya untuk kita.